kita dah huraikan beberapa ciri-ciri dia, dan kebanyakan ciri-ciri dia termasuk bukti-bukti yang kita bagi, bukti daripada kajian-kajian dan jurnal-jurnal yang dah keluar menunjukkan bahawa tidak salah untuk membuat satu hipotesis baru bahawa orang-orang Meluha, tempat yang bernama Meluha ni, orang-orang pelayar yang bernama Malahu tu, mereka ini berkemungkinan besar orang Nusantara. Boleh kita start sekarang ni untuk kita start kepada cerita tajuk pada hari ini. Minggu lepas kita bercakap tentang Ark of Covenant dan Nusantara. Okey, kita dah cerita mana yang terlepas siri minggu lepas tu, boleh tengok di channel YT kami, full 3 jam ada di situ. Boleh tonton Ark of Covenant dan Nusantara. Apa tu Ark of Covenant? Ialah tabut peti yang dibuat oleh Nabi Musa AS atas perintah Tuhan kepada dia pada waktu itu. Dan tabut Nusantara ni, tabut ini dikenali sebagai tabut Sakinah dalam Al-Quran. Minggu lepas kita dah cerita. Buku tu akan terbit dalam sebulan 2 ni. Minggu ni sepatutnya kami akan bercerita tentang, sepatutnya minggu ni kami akan sambung kepada di mana Haikal Nabi Sulaiman, kan? Haikal Nabi Sulaiman tu di mana dia berada dan berkenaan satu pulau misteri yang ada dekat kawasan ni. Tapi disebabkan ada beberapa perkara mengenai research yang kami buat tu, kami tangguhkan kepada minggu depan insya-Allah. Topik minggu depan ialah di mana Haikal Nabi Sulaiman tu, kan? Di mana Haikal Nabi Sulaiman minggu depan insya-Allah. Tapi minggu ni kita akan bercakap tentang kekayaan Nusantara ni, mengenai rekod-rekod yang ada. Apa rekod yang ada ni? Kita drag rekod ni sampai ke rekod-rekod yang terawal wujud di dalam bangsa manusia tu, kan? Rekod terawal tu umur dia berapa? Lebih kurang 3,000 tahun sebelum Masihi, kan? Di mana rekod tu ada? Rekod tu tercatat dalam rekod-rekod tamadun terawal dunia. Bermula dalam mitos-mitos Mesopotamia, kan? Mitos Mesopotamia ni, Gilgamesh, banyak mitos-mitos dalam ni, termasuk resit-resit yang kita baca dalam tu, dan kita jumpa mengenai sebutan satu kawasan rakan perdagangan kepada tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ada banyak tamadun di situ. Akkadia, Sumeria, Akkadia, Babylon dan sebagainya. Ada banyak tamadun dekat situ. Tetapi mereka ke semua tamadun-tamadun tua ni, mereka mengatakan bahawa mereka ada satu hubungan dengan satu rakan perdagangan geopolitik, datang daripada satu kawasan kepulauan yang sangat jauh, datang daripada satu area dengan ciri-ciri yang ada kepada apa yang ada dekat Nusantara ni. Walaupun mereka katakan ciri-ciri tempat tu sebelum ni, para sejarawan, para pengkaji mengatakan bangsa yang mengadakan hubungan dengan orang-orang Mesopotamia itu, mereka berada di Limbah Indus. Jadi kami telah huraikan dalam Kota Tua siri pertama bahawa kemungkinan untuk mengatakan bangsa yang mengadakan hubungan dengan Mesopotamia yang datang pada satu kawasan jauh, bangsa yang dikenali sebagai bangsa pelayar atas nama tempat itu dinamakan sebagai Meluha. Pelayar-pelayar dia, orang-orang Meluha ni yang berlayar pergi ke Mesopotamia, dikenali sebagai orang-orang Malahu. Ciri-ciri orang-orang Malahu dan ciri-ciri Meluha tempat mereka tu kita dah huraikan dalam Kota Tua siri pertama. Yang dah subscribe, yang dah tengok episod 1 sampai episod 9, dia ada pada episod 1 sampai episod 3. Kita dah huraikan beberapa ciri-ciri dia, dan kebanyakan ciri-ciri dia termasuk bukti-bukti yang kita bagi, bukti daripada kajian-kajian dan jurnal-jurnal yang dah keluar menunjukkan bahawa tidak salah untuk membuat satu hipotesis baru bahawa orang-orang Meluha, tempat yang bernama Meluha ni, orang-orang pelayar yang bernama Malahu tu, mereka ini berkemungkinan besar orang Nusantara. Dan di dalam tu, ini cerita kekayaan mereka yang pertama lah. Rekod 5,000 tahun yang pertama. Di dalam epik-epik dan mitos-mitos, mitos, dia kata mitos lah, tapi bila kita baca, banyak benda tu menjadi sandaran-sandaran fizikal, termasuk resip-resip perdagangan yang ada pada waktu tu, menunjukkan tempat itu memang benar-benar wujud, Meluha tu, kan? Di dalam salah satu cerita yang ada tentang Enki, salah satu dewa-dewa, raja dewata mereka tu, semasa dia hendak mengatur tatanan dunia yang baru, New World Order. New World Order ni bukan baru-baru ni je, yang tengah perang dekat Iran dengan itu semua berkenaan dengan New World Order baru, kan? Ini New World Order yang pertama yang diatur oleh Enki. Semasa dia nak mengatur New World Order yang pertama ni, dia datang sampai ke sini, dia berlayar sampai satu kawasan Meluha ni, dan dia membuat janji sebelum masuk ke sini. Dia kata
bahawa satu hari nanti aku doakan kepada orang-orang Meluha ni bahawa mereka akan turun daripada pergunungan tinggi ni dan akan masuk ke dalam rumah-rumah ibadat aku, kan, dalam tu. Dan dia berdoa bahawa kayu kayan yang ada pada Meluha itu akan dijadikan kerusi-kerusi dan tahta kepada raja-raja seluruh dunia. Dan dia berkatakan bahawa dia akan berdoa supaya semua perak-perak ini menjadi emas. Dia berdoa supaya orang-orang di kawasan Meluha ni akan jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, kan. Dan dia mengambil harta, emas, permata dan barang-barang eksotik yang ada di sini, membawa ke Mesopotamia untuk membina satu rumah ibadat kepada dewa Ningirsu dia, kan. Itu rekod yang pertama, mengatakan tempat ini sangat-sangat kaya. Dan kemudian datang pula cerita di zaman-zaman Firaun. Sebelum-sebelum ni kawan-kawan kita dalam ni bertanya tentang Land of Pun tu, kan, Land of Pun. Jadi saya kata nantilah pada satu masa yang sesuai kita akan ceritakan tentang Land of Pun, tapi malam ni kita sentuh satu lagi. Ini rekod Enki ni dan rekod Mesopotamia ni berusia 5,000 tahun. Dah lama dah. 5,000, 4,000 dan 3,000 tahun di dalam situ. Dan kita dah huraikan dalam Kota Tua siri pertama tu.